Kalau umur anda hari ini dah masuk 50-an, anda pasti akan melangkah ke satu fasa, iaitu fasa persaraan. Anda boleh bersara daripada kerja, tetapi jangan sesekali bersara daripada membina aset. Apabila gaji bulanan anda berhenti, asetlah yang akan mengambil alih tugas menyokong kehidupan anda. Sebab itulah, beberapa tahun sebelum anda bersara, tempoh yang paling penting untuk memastikan anda mempunyai simpanan dan juga aset yang mencukupi. Jangan tunggu hari terakhir bekerja baru nak fikir tentang persaraan. Kesilapan yang sering berlaku ialah apabila anda berhenti bekerja, tetapi dalam masa yang sama, anda berhenti membina aset. Sedangkan usia persaraan boleh mengambil masa 20 tahun ke 30 tahun. Dalam tempoh itu, kos sara hidup meningkat, kos perubatan makin mahal, tetapi ketika itu kita memerlukan sumber kewangan yang kukuh untuk meneruskan kehidupan. Sebab itulah bagi tuan-puan yang hampir bersara, pastikan anda terus membina aset walaupun selepas bersara. Tidak semestinya dalam jumlah yang besar, tapi yang paling penting anda konsisten. Emas ni adalah aset yang paling murah dan mudah untuk dimiliki, dan mudah untuk kita simpan dan juga mudah untuk kita jual bila kita perlukan duit. Pada fasa ini, matlamat anda bukanlah lagi untuk menjadi kaya dengan simpanan emas, tetapi anda tidak perlu risau setiap kali anda keluarkan wang, adakah cukup duit saya? Persaraan yang sebenar ialah apabila anda ada freedom dalam pilihan, bukannya kerana terpaksa terus bekerja untuk menyara kehidupan selepas bersara. Bagi tuan-puan yang berminat nak alihkan duit simpanan jangka masa panjang ke dalam bentuk emas untuk dana persaraan, boleh siburan saya untuk saya daftarkan tuan-puan sebagai ahli public good. Kemudian saya akan guide tuan-puan dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk tuan-puan.